Sat. Ada. Ini life jacket nanti silap. 2, 3, hiap. Okey. Go. Benda. Beratnya. Aduh. Hiap. Sengit. Okey. Leh. Tolak lagi. Kena angkat lagi. Tak payah. Berat. Mampus. Okey, jalan dulu. Saya nak parking kan. So, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ni aku dengan Gary, bersama Gary. Jadi dah lancar lah. Kami berada di Manjung. So hari ni kita akan berkayak di kawasan Manjung, mencari sang siakap, insyaAllah. Siakap ke, MG ke, bulan ke. Okay, sambil tu kita nak try reel baru daripada Team Seahawk. Apa nak tahu dia apa? Kau tengok video ni, okay. Video ni memang reel terbaru yang terbaik lah. So jom, aku nak lancar. So kaki aku nak kena panjang. So kereta ni kalau orang kata panjang sedap ah. Kalau pendek macam aku jenuh. Nampak jenuh. Okey. Aku dapat tahu dah. Macam tu punya, dia punya function. Baik. Tak apa. Siakap pertama. Oh, jebit. Wah, dahsyat ai. Ai pakai plastik stick. Ai pakai plastik stick. Saat ai datang. Video ah. Silau matahari. Dia kena undok sikit. Mana belah ni? Sini kan. So silau buat matahari. Belah ni cantik. Mana ni? Dekat ni. Ambil pusing ni. Okey, 1, 2, 3. Siakap pertama. Saya comel-comel menggunakan Nexa IMS bersamaan dengan rod randuk tali
SOL 10LB. Okay, mantap. Jom kita cari lagi. Saiz hidangan. Ada suara pula dah bendanya. Tak apa. Okay. Laman pangisa. Ui. Fish on. Pertama-tama kalinya akhirnya sang siakap menggunakan Team Seahawk Neza IMS. Ha? Bateri habis kot. So kita menggunakan tangguk. Alhamdulillah, siakapnya pertama. Jam 12. Mantap. Tak apalah. Okay lah. Nice. Siakap ketiga. Aduh. Mantap. So, sekarang dah pukul 4.37. Aku dah naik ke darat. Gary pun dah naik darat. Jadi full skor hari ni aku sekok Gary 6. Gary 6 ke 5 lebih kurang tu lah. Jadi macam mana apa tengok video terbaru ini menggunakan reel terbaru Team Seahawk Neza IMS. So setiap pembelian hampa akan dapat setiap sarung macam ni. Memang siap dapat sarung macam ni ya, nampak. Okay. So aku nak kemah-kemah dulu. Terima kasih yang mana tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain hari dalam video.